Saya harap Izzah menang. Yusuf juga. Sri Rafidi akanlah mudah untuk Sri nak serang, nak balon Nurul Izzah. So, Wah. Saya pegang kepada pandangan ataupun arahan kepada Timbalan Presiden Parti, PAS tak campur tangan dalam urusan pemilihan parti lain. Tapi oleh kerana mereka tu jadi parti kerajaan, setidak-tidaknya siapa yang menang akan beri efek kepada kerajaan selepas pada ini. Saya harap pemilihan itu berlaku dengan lancar lah. Orang yang menang tu orang yang lebih baik untuk negara. Ya, kalau Izzah lebih baik, Izzah lah. Kalau Rafizi, Rafizi lah. Saya tak boleh bagi komen lah tentang hal tu. Hal rumah tangga orang kan, no? Lah mereka duk ketok belakang gedung tegang kan, no? Pinggan pecah belakang pelanting kita dengar saja. Dengar je dulu. Lepas ni kalau siapa minta tolong, kita pergilah tolong. Tolong. Saya nak buat macam mana, saya popular. Saya tak boleh elak benda tu. Siapa nak popular, hantam Sanusi. Di Malaysia sekarang. Netizen ke, fake account ke, orang yang sebenar ke, siapa nak popular, hantam Sanusi. Saya jadi punching bag. Dia pun cepat popular. Sebab dia kata siapa boleh hantam Sanusi, dia terror lah. Dan dia pun mesti bersedia dengan jawapan balas. Kalau sanggup tahan telinga, sila. Okey, saya harap Izzah menang. Yusuf juga.